Penggemar eyeshadow orange korang kena dapatkan Serene Sunset yang ini sangat lawa. Ada warna orange, ada warna coklat, ada shimmer-shimmer yang memang sangat mewah sangat dalam ni. Korang kena dapatkan and cuba, alright? Bahagian bawah mata nak nampak manja-manja comel-comel, jangan sesekali gunakan warna yang gelap. Yang ini saya buatkan fake eye bag. Yang ini akan membuatkan muka korang nampak comel gila. Eyeliner pun saya drawkan ke bawah sikit. Jangan lupa gunakan mascara dimensional untuk bagi tahan lama. Confirm tak hitam bawah mata. Yelah, raya-raya ni kan banyak kerja nak kena buat. Tahu je peluh meleleh nanti hitam bawah mata. Yang ini confirm tak. Dan tips nak dapatkan bibir yang cantik dan cerah, kena gunakan lip booster melon. Yang ini dia akan memberi efek bibir korang yang hitam tu lama-lama jadi cerah. Untuk lip matte saya gunakan kod sirap Bandung. Korang kena cuba tahu, kod ni lawa gila, pink yang sangat cantik. Kalau bibir korang kering, nak extra moist and nak buat bibir korang nampak monggil, jangan tinggalkan honey lips. Yang ini akan buat bibir korang nampak monggil gila. Dah siap semuanya, jangan tinggal glow setting spray supaya nampak lebih glow. Macam Bella, okey tak? Mata Bella nampak besar. I love it. Sangat-sangat suka. Bella tak expect sebab sebenarnya Bella ni masalah bagian kening dengan mata. Kalau dia tak reti buat, nanti dia jadi nampak macam Bella nampak macam pelik sikit. Oh my god, over 10. Over 10. Thank you Dato' Alhafah. Oh my god, cantik.